Dengan cara tak menggunakan penyeduh minuman ni, dia dapat mengurangkan tindakan tersebut wajar kerana dapat mengurangkan jumlah sisa plastik yang sukar untuk terurai. Lepas tu seterusnya dapat melihat jadi 3 markah. Wajar 1 markah kerana dapat mengurangkan sisa plastik yang sukar untuk terurai dan dapat memelihara ataupun memelihara hidupan akuatik. Sebab apa? Plastik ni bila dia masuk dalam air, sisa-sisa kecil-kecil tu akan dimakan oleh hidupan akuatik. Bila ikan-ikan makan, lepas tu kita makan ikan, kita dah makan balik sisa plastik yang kita buang. So 3 markah kat sini. Kita cakap dia wajar 1 markah. Lepas tu menyatakan dia punya justifikasi kita dapat kurangkan sisa plastik, poin nombor 2, dan memelihara kehidupan akuatik, poin nombor 3. Next. Cadangkan satu jenis penyeduh minuman yang bersifat alam sebagai alternatif kepada penyeduh minuman yang diperbuat daripada polimer. So ni macam-macam penyeduh minuman sekarang kan. Penyeduh minuman kaca ada, penyeduh minuman daripada steel kan, daripada yang besi tu kan. Keluli tahan karat. Penyeduh daripada kertas. So cadangkan 1 tu penyeduh biru. Penyeduh minuman kertas. Dia nak 1 je, cikgu bagi pelbagai. Daripada kaca pun ada. Daripada keluli apa yang stainless steel tu, keluli tahan karat ke dia bahasa Melayu dia? Keluli, betul dah, penyeduh keluli tahan karat yang besi tu. So pilih 1 je, 1 markah. Next. Ni soalan per list. Rajah 1.1 menunjukkan formula struktur bagi nylon. Ini adalah formula struktur bagi nylon. Apakah jenis form polimeran bagi nylon? Ingat balik yang kita bincang tadi, tindak balas jenis form polimeran. Tanya jenis, ada 2 kan? Dia sama ada form polimeran penambahan ataupun form polimeran kondensasi. So kalau kita perasan kat sini dia ada 2 kumpulan berfungsi, iaitu sini ada amina, lepas tu yang ni pula ada kumpulan karboksil. So bila ada 2, jawab nampak ada 2 kumpulan berfungsi, maka dia adalah form polimeran kondensasi. Nyatakan satu sifat dan kegunaan nylon. Nylon sifat dia apa? Bagilah sifat polimer.
Contoh dia keras, kuat. Keras pula. Kuat lah. Sifat dia satu, kuat. Awak ambil je mana-mana satu daripada sifat bagi polimer. Sifat polimer ringan, kuat, keras. Kuat dan keras cikgu tulis. Dan daya tahan haba yang tinggi. Boleh je. Okay. Lepas tu dia kata, dan satu kegunaan. Apa kegunaan nylon? Nylon buat apa? Tali boleh, jaring. Okay, so ataupun kita buat apa? Buat tekstil, pakaian. Kain lah. Okay. Tali. Ni cikgu bagi banyak. Jaring. Kain. Ataupun tekstil. Okay, B. Darjah 1.2 menunjukkan struktur sejenis polimer. Okay. Lukis dan namakan monomer yang terlibat. Ni sama macam yang tadi kita buat. Kan ulangan daripada ni satu monomer. Ni satu monomer. Yang CH3 tadi. Ingat, yang ni dia ulangan dia yang sama. Maksudnya dia mesti ada ikatan ganda dua dia. Okay. So ini adalah polistirena tadi. Jadi dia punya monomer ada ikatan ganda dua. Yang kita lukis tadi baru je. Soalan yang sama jawab. Ikatan ganda dua. Lepas tu CH3 tu kita letak dekat ujung. Jadi ada cikgu ajar tadi. Okay, bila kita buat dia punya polimer yang atas tu, CH3 kan naikkan ke atas. Jadikan dia punya cabang ataupun branch dia. Okay, ni monomer dia. Okay, propena. Nama lukis dah menamakan. So nama dia C ada 3. 1, 2, 3. Prop. Kemudian dia ada satu. Dia adalah alkena. So propena. 2 markah. Nampak? 1, 2, 3. Okay. Okay, next. Okay, Sarawak. Polimer digunakan dengan sangat meluas dalam kehidupan seharian kita. Darjah 7.2 menunjukkan kegunaan dua polimer yang berbeza dalam kehidupan seharian. Okay, tengok. Soalan sama jawab. Kita ulang. Polimer A. Tak nampak dia. Polimer A nampak dia adalah plastik. Kan? Banyak digunakan dalam pembuatan plastik pembungkus. Untuk menghasilkan benang yang penting dalam industri tekstil. Benang tekstil ni nylon lah tadi, nylon. Ni nylon. Ini adalah polyethena, tak silap cikgu. Okey, bandingkan dan perbezakan polimer A dan polimer B dari segi ni dia minta banding dan beza. Dari segi jenis tindak balas dan ciri-ciri monomer yang terlibat. Tengok berapa markah? 4. Banding dan bezakan. Okey, kita tulis sini. Kita buat jadual boleh. Okey, polimer A. Dan ni soalan esei ni, soalan 9. Polimer B. Okey, polimer A. Nampak dia adalah, dia punya pertama kita cakap pasal jenis tindak balas. So, polyethena. Botol. Botol adalah dari polyethena. So, dia tanya jenis tindak balas. So, polyethena ada tena tu alkena. Ada ikatan ganda dua. Maka dia adalah polimeran penambah. So, jenis dia adalah polymer.
polimeran penambahan. B pula nylon. Kita dah tahu nylon adalah dia ada dua kumpulan berfungsi. So, polimeran kondensasi. Okey. Lepas tu, ciri-ciri monomer yang terlibat. Okey, ciri-ciri monomer. Kalau yang ni monomernya mempunyai, kalau polimeran, salin je balik dalam ciri-ciri dalam apa? Polimeran penambahan tu. Monomer mempunyai ikatan ganda dua antara karbon. Okey. Yang ni pula kan 4 markah je kan, 1, 2, 3, 4. Dia punya tu melibatkan sekurang-kurangnya dua jenis monomer berbeza dan mempunyai dua kumpulan berfungsi. So, 4 markah. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, D. Suatu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji kekenyalan getah tervulkan dan tak tervulkan. Jadual 4 menunjukkan keputusan eksperimen tersebut. Okey, jenis getah. Panjang asal kepingan getah 12 cm. Getah Y pun 12. Panjang kepingan getah dengan pemberat 12.35, Y 12.10. Panjang pemberat getah bila 1 gram dialihkan, maksud bila kita lepaskan. Okey, yang ni 12.15, yang Y 12 balik. Maksudnya yang ni kembali kepada asal. So, Y adalah getah tervulkan. Okey, ni adalah getah tervulkan. Yang ni getah asli lah. Sebab dia tak kembali kepada asal. Okey, soalan. Nyatakan jenis getah X dan jenis getah Y. Banding dan terangkan perbezaan purata peningkatan panjang getah selepas pemberat dialihkan. Banding dan terangkan perbezaan purata peningkatan panjang getah selepas dialihkan. 6 markah. Okay, so kita tengok dia punya getah X tadi. Getah X banding dan terangkan perbezaan. Okey, so kita nak banding ni 6 markah ni. Okay, kita buat jadual. Okey, so nyatakan jenis. Okey, ni getah X. Ini getah Y. Okey, getah X ialah dia tadi kita dah tulis kan. Getah asli ataupun getah tak tervulkan. Getah tak tervulkan. Getah Y ialah getah tervulkan. Okey. Banding dan terangkan perbezaan purata peningkatan panjang selepas pemberat dialihkan. Okey. Getah X. Okey, panjang getah meningkat.
Okey, panjang getah kembali kepada asal. Maksudnya dia pemanjangan dia sama lah. Dia kembali kepada asal. Okey, lepas tu kita nak terangkan beza purata. Banding dah dia punya peningkatan panjang. Maksudnya panjang getah yang meningkat, panjang getah kekal ataupun kepada asal. Ni kekal lah ataupun yang golongan kekal. Okey, lepas tu kita nak terangkan. Kita baru ada 4 markah, 2 lagi. Nak terangkan kenapa getah tu, getah yang X tu pemanjangan dia meningkat. Kerana getah kurang kenyal. Dan kita nak cakap tidak mempunyai rangkai silang sulfur. Getah X kurang kenyal kerana tidak mempunyai rangkai silang sulfur. Okey, getah Y kenyal kerana mempunyai rangkai silang sulfur yang menghalang polimer getah, yang menghalang polimer getah daripada menggelongsur apabila diregangkan. Okey, yang getah X nak tambah tak? Getah X kurang kenyal kerana tidak mempunyai rangkai silang sulfur dan menggelongsur apabila diregangkan. Okey. So, 6 markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kita tengok 2. Tapak kasut boleh diperbuat daripada getah X dan getah Y. Getah yang manakah sesuai untuk membuat tapak kasut yang lebih tahan lama? Okey, so getah Y lah kan? Y. Okey. Berikan 2 sebab kepada jawapan anda. Getah Y kerana dia tahan terhadap lelasan.
ketahuan kerana tahan. Saya nak cakap sebab terus saya nak fikir ayat. Ketahuan kerana ketahuan mengandungi rangkai silang sulfur kata daripada kata X atau kata Y. Kata Y ialah getah perburukan. Ketahuan ini rangkai silang sulfur yang menyebabkan ia lebih kuat dan keras. Ini nak dua. Kalau sifat kasut, apa lagi sifat kasut yang kita perlu? Kenyal tak? Tapak kasut perlulah kan? Dan lebih kenyal. Okey dah. Next kita pergi soalan negeri Kedah. Rajah 1.1 menunjukkan formula struktur bagi polimer semula jadi yang terdapat dalam sebuah latex daripada pokok getah. So ini adalah polimer. Ini latex lah. Getah asli. Apakah dimaksudkan dengan polimer? Okay, so maksud yang sama macam tadi, kita ulang-ulang je balik. Okay, polimer ialah molekul berantai panjang yang terhasil daripada pencantuman banyak ulangan unit asas. B. Polimer boleh dikelaskan kepada polimer termoplastik, termoset dan elastomer. Berdasarkan ciri-cirinya, nyatakan kelas bagi jenis polimer dalam darjah 1.1. So, ni adalah latex, getah asli. So, gelas asli dia adalah sejenis elastomer dah kan? Kalau elastomer, ingat balik, jawab berhenti je azan. Kita rehat sekejap.
Okey, baik, kita sambung balik. Okey, maka yang sebab getah asli kan, dia kan getah kan, getah. Dia boleh diregang semua kan. Okey, so sifat dia ialah elastoma. Polimer elastoma. Okey, namakan bahan yang boleh digunakan, yang boleh ditambah untuk mekekalkan diatek dalam keadaan cair. So, tadi kita dah bincang, sama kita boleh guna amonia. Larutan amonia lah kita guna. Okey. Ataupun boleh tulis amonium hydroxida. Polimer dalam darjah 1.1 menghasilkan proses Z untuk menambah baik sifat-sifat asalnya di darjah 1.2. Okey, ni proses Z guna tambah sulfur. Okey. Apa dia nak? Okey, nyatakan nama bagi proses Z dan lukiskan struktur polimer yang terbentuk dalam ruang yang disediakan. So, proses dia adalah proses pemvulkanan. Okey, jadi bila proses pemvulkanan, dia akan ikatan ganda 2 dia hilang dan S yang masuk. Kita salin je balik yang atas tu. Cuma buat tak ada lagi ikatan ganda 2. Okey, ni CH2, CH3. Kat sini ni ada double bond terus buat S macam tu. Okey. Okey, lepas tu sini pun ada H kan. Bawah tu terus S. Sambung CH2, CH3 ke atas. Ni kat sini ikatan ganda 2. Terus ada S. Ni C. Sekarang kat sini. H. Lepas tu bawah S. CH2. Panjangkan. Bawah kopi yang sama. CH2. Lepas tu C lah. Tu C. H. Salin je. Sama. Ni CH3 kat bawah letak. Okey, letak je SS tu dekat C yang ada ikatan ganda 2. Itu adalah rangkai sinar sulfur. Okey. Okey, maksudnya seperti mana awak nampak lagi kat sini. Kat C22 ni buat ikatan ganda 2, lepas tu letak S kat situ. Ni dengan ni ada S. Okey, rajah 2 menunjukkan keratan rentas zarah getah yang merupakan sejenis polimer semula jadi yang dilabelkan sebagai polimer X. Okey, itu polimer getah lah tu. Okey, ni. Okey, nyata gunakan polimer X. Polimer X ialah polimer getah. Getah asli lah kan. Getah saja betul lah.
ataupun nak nama iPad dia polyisoprena. Polyisoprena lah ya. Polyisoprena. Lukis formula struktur bagi monomer polimer X. So kita kena lukis isoprena ataupun nama lain dia, masih ingat, 2 metil but 1,3 diena. Okey. Okey, so but C ada 4. 1,3. Ikatan ganda 2 berada pada karbon nombor 1 dan karbon nombor 3. Sini. Kemudian metil. Metil ada pada karbon nombor 2. Ada tak di atas ni? Okey. Tak H lah. Okey, ni dah ada 2 ikatan. Tambah lagi 2 H. C yang kedua dah cukup. Dah ada cukup ni. 1, 2, 3, 4. Tak payah tambah H. C yang ketiga 1, 2, 3. So tak cukup, tambah 1 H. Boleh letak atas ke bawah, tak kisah. C yang terakhir baru ada 2 ikatan, so tambah lagi 2 H untuk jadikan 4. So inilah dia. Okey. 1, 3, 2 metil but 1,3 diena ataupun isoprena. Kalau awak tak ingat, boleh rujuk, tak ada tak gambar ke atau ada soalan lain. Nyatakan satu ciri getah asli. Ciri-ciri getah asli apa? Dia bagi kan getah asli. Lembut. Apa lagi? Mudah teroksida. Apa lagi? Getah asli ciri dia kenyal. Boleh lembut lah. Lembut boleh. Kenyal boleh. Kalis air banyak. Penebak elektrik boleh. Mudah dioksidakan boleh. Boleh satu je. Amira mendapati gelang getah mudah putus dan menjadi melekit. Bagi mengatasi masalah tersebut, cadangkan proses meningkatkan kualiti gelang getah itu. Terangkan jawapan anda. Jadi proses dia adalah pemvulkanan. Terangkan jawapan anda. Proses pemvulkanan menghasilkan rangkai silang sulfur yang menyebabkan menghalang polimer menggeronso apabila diregangkan dan dapat kembali kepada asal. Okey, Sarawak 6, set 2 soalan 6.
Rajah 4.1 menunjukkan formula struktur bagi monomer isoprena. Yang formula isoprena yang dapat membentuk sejenis polimer boleh jadi yang dinamakan polyisoprena melalui proses pempolimeran. Berdasarkan Rajah 4.1 kan jenis tidak balas pempolimeran yang menghasilkan polyisoprena daripada isoprena. So, awak tengok sini dia ada ikatan ganda dua sahaja. Maka dia adalah pempolimeran penambah. Nampak je ada ikatan ganda dua? Maka pempolimeran penambahan. Apakah ciri satu molekul isoprena bolehkah molekul itu mengalami pempolimeran, mengandungi ikatan ganda dua? Ikatan ganda dua antara atom karbon. Rajah 4.2 menunjukkan formula struktur molekul bagi getah yang digunakan dalam pembuatan tapak kasut serta keadaan tapak kasut yang telah haus dan teroksida selepas 3 minggu dipakai oleh seorang atlet. So, ni molekul polyisoprena. Uraikan bagaimana anda dapat meningkatkan kekenyalan tapak kasut dan mencegah pengoksidaan polyisoprena melalui proses kimia dalam makna sekolah. So, dia suruh kita terangkan proses pemvulkanan. Nak kita tengok dalam nota awak tu macam mana proses pemvulkanan. Okay, awak boleh tengok dekat pemvulkanan getah tu. Okay, so getah asli dipanaskan bersama getah asli direndam ataupun dipanaskan lah. Getah ataupun isoprena tu, polyisoprena, kalau dia kata sini kita cakap polyisoprena lah. Polyisoprena direndam rendam dalam larutan disulfur, ada dalam larutannya awak, diklorida, disulfur diklorida. Lepas tu lepas kita rendam buat apa? Selama berapa lama Ini kita tengok balik buku teks supaya dia 2 markah ni. Kita tengok kat buku teks. Rasa ini salah. Maka yang ni. Kini. Ini proses pembukaan getah. Dia minta terangkan je, dia minta 2 markah. Tuangkan, sukat 25, letak dan silinder, tuangkan dalam bika. Itiskan asid etanoik menggunakan plastik. Ini nak suruh keras. Tuangkan letak ke atas jubin, ratakan menggunakan baca. Getah asli, jubin dibiarkan selama 2 hari. Potong getah, menggunakan pisau, celup menggunakan daratan suruh. Keringkan. Kita tambah keringkan sebagian getah dan gantungkan pada kaki letak. Tambah sikit je keringkan. Proses awal tu nak hasilkan letak dalam bentuk, kalau baca kutip tu proses awal tu untuk hasilkan letak dalam bentuk pepecah lah. Sebab tu letak asid supaya dia dapat cepat keras.
Klorid isoprenon direndam di dalam sulfur diklorida dan dikeringkan. Itu je lah. Lukis formula struktur polimer getah yang dihasilkan dalam B2. Okey, so maksudnya kita lukis struktur yang tadi, yang kita dah lukis tadi, yang ada rangkai silang sulfur. Berarti kata yang kita nyatakan dalam, yang dihasilkan dalam. So maksudnya yang dah dilvulkan. So kita lukis macam yang tadi, panjang-panjang tu. So panjang. Awak tulis banyak kali ni, nama-nama awak hafal, awak ingat lah. Okey, tiru yang kat sini ni. CH. Lepas tu ada ikatan ganda 2. Bawah dia ada S. Ada S kan. Lepas tu kita ikut yang ni. Cikgu ikut yang ni je ni. Ni cikgu guna yang ni. Nah, awak ikut yang ni tapi awak ulang 2 kali. CH. Lepas tu dia boleh je terbalik. CH3. CH3 pula C. CH3 ke atas. Letak atas lah nanti nak buat. Jangan letak bawah. Sebab ke bawah tu kita nak letak SS. Lepas tu CH2. Boleh je nak panjang macam ni. Bulan sekali pun boleh dah. Kalau yang dalam kertas tu dia ulang 2 kali. Kita buatlah. Okey, lepas tu bawah ni CH2 panjang. Lepas tu C kat sini KH. Lepas tu C CH3 CH2 macam tu je. Boleh je. Okey, sebab ni pun dia buat pendek je. Kita ikut je apa yang diberi. Semua dekat ikatan ganda 2 tu tambah SS. Sini nak letakkan atas CH3, bawah SS. Macam tu. Okay, next C. Getah asli dan getah sintetik merupakan bahan mentah yang penting dalam pembuatan kenderaan. Darjah 4.3 menunjukkan keratan rentas sebuah tayar berserta fungsi setiap bahagiannya. Bahagian bunga tayar dan penapit dalaman diperbuat daripada 2 getah sintetik yang berlainan. Okay, so tengok bunga tayar. Ada bunga tayar memberi cengkaman dan tarikan pada jalan. Dinding sisi menyerap hentakan daripada jalan. Pelapis dalam mengekalkan tekanan udara dalam tayar. Darjah 4 menunjukkan ciri-ciri getah asli dan getah sintetik. Okey, so getah asli lembut, kenyal. Getah SBR stirena butadiena tahan lelasan, tahan haba yang tinggi. Berdasarkan jadual 4, nyatakan getah sintetik yang sesuai digunakan untuk buat bahagian bunga tayar dan dinding tepi tayar. Dia suruh pilih bahagian mana. Sebab dia gabung ni, getah maksudnya dia dalam pembuatan tayar ni ada guna getah asli dan ada guna getah sintetik. Okay, jadi kita kena tengok sifat dia. Kalau untuk bahagian bunga tayar dia nak cengkaman dan tarikan pada jalan. Nak ada cengkaman. So dia mestilah patut kita nak cengkaman kan. So dia mestilah nak yang tahan lelasan, betul tak? Tahan haba yang tinggi. Okay, so bahagian tayar ni mesti getah SBR lah kan. Bila kita berat, dia nak tahan lelasan.
dicengkam pada jalan. Tahan haba. So, bunga tayar, getah, SBR. Tepi dinding tayar tu sifat dia menyerap hentakan pada jalan. So, mestilah dia mesti kenyal dan lembut. Okey, sebab dia nak tahan hentakan. Kan? So, yang ni mesti tepi tayar tu mesti getah asli. Walaupun getah sintetik telah digunakan secara meluas dalam proses industri, peranan getah asli tidak dapat diganti sepenuhnya. Wajarkan penggunaan getah asli sebagai bahan mentah dalam proses industri. Okey, nak tuduh apa ni? Nak wajarkan penggunaan getah asli. Okey. Macam mana nak jawab ni? Getah asli bersifat lembut dan kenyal. Memang dia wajarlah penggunaan dia. Dalam pembuatan sarung tangan, contoh bahan mentah dalam pembuatan sarung tangan. Dalam industri perubatan lah. Lepas tu apa lagi nak tulis ni jawapan yang ni? Nak wajarkan 2 markah. Okey, getah asli mempunyai sifat yang kenyal dan sesuai untuk menghasilkan produk yang produk yang fleksibel lah, maksudnya macam yang elastik tu kan. Ataupun getah asli bersifat lembut, dapat memberi cengkaman yang baik sesuai dalam pembuatan tayar dan pembuatan tayar lah. Okey, kita tulis yang ni lah. Getah asli, kita cakap sifat dia bersifat lembut sesuai dalam pembuatan tayar. Dan tahan delasan. Tahan pelelasan. Macam tu je lah. Okay, next. 139. Okay, formula struktur berikut menunjukkan polimer getah asli. Okay, ni kenapa? Oh, ni tergerak ni cikgu rasa ni. Dah tak macam. Namakan polimer monomer dasar penamaan IUPAC. Okey, ni ada type dah macam ros. Betulkan cikgu, betulkan balik sini. Sebenarnya ni. Kat sini. Sekejap. Macam mana cikgu nak padam ni? Tak boleh tutup. Tak apa. Okey, kat sini sebenarnya H ni. Kat sini adalah CH3. Okey. Rajah tu. Dia macam bertindih. Okey, so namakan monomer yang tadi lah. Monomer nama dia adalah dia nak IUPAC kan. Monomer isoprena tu.
Okey, 2 metil but dash 1 3 diena. Ahli seorang peneroris getah mendapati bahawa latex lebih telah dikumpul daripada ladang getah akan menggumpal jika terdedah kepada udara untuk satu tempoh masa tertentu. Terangkan fenomena di atas. Kita terangkan fenomena yang disebabkan oleh bakteria yang cikgu terangkan tadi. Okey, macam mana bakteria tersebut menyebabkan getah tu menggumpal. So, 3 markah. Okey. So kita terangkanlah. Cara, okey, bersatu ion hidrogen daripada asid daripada ion hidrogen daripada asid yang dihasilkan oleh bakteria. Ion hidrogen daripada asid laktik sebenarnya dia. Asid laktik. Yang dihasilkan oleh bakteria meneutralkan cas negatif pada membran protein. Lepas tu, zarah-zarah getah berlanggar antara satu sama lain. Lepas tu, polimer getah bergabung menyebabkan latex menggumpal. Okay, so 3 markah. First, terangkan ion hidrogen daripada asid laktik daripada bakteria tu yang meneutralkan cas negatif pada membran protein. Yang kedua, zarah-zarah getah berlanggar antara satu sama lain. Poin 3, polimer getah akan bergabung menyebabkan latex menggumpal. Okey. Cadangkan bahan yang sesuai untuk menghalang penggumpalan latex. Terangkan jawapan anda. So, macam tadi, amonia atau larutan amonia. Amonia. Okey. Okey, so macam mana proses dia saya terangkan. Okey. Apabila amonia kehadiran ion hidroksida daripada larutan amonia dapat meneutralkan ion hidrogen daripada bakteria. Hidrogen ataupun asid lah daripada bakteria. Membran protein kekal bercas negatif.
dan saling tolak menolak. Jadi, lateks kekal dalam keadaan cecair. Okay, next C. Raja 5 menunjukkan satu proses untuk mengupas soal getah asli. Raja 5, okey, namakan proses X. Sama. Kalau sama je, pemvulkanan. Nyatakan satu kelebihan akibat pengupasan tersebut. Okey, so lepas dah pemvulkanan, apa kelebihan dia? Lebih kenyal, kuat, keras, tidak mudah teroksida. Tulis je satu. Tapi kelebihan ni pula, tidak mudah teroksida. Okey, next. Kedua tiga menunjukkan keputusan apabila larutan X dan larutan Y ditambah ke dalam lateks selepas ditinggalkan selama 15 minit. Okey, larutan X tambah larutan X, lateks menggumpal. Lateks larutan Y, lateks tidak menggumpal. Kalau menggumpal, dia sudah tambah asid. Kalau tak menggumpal, ni tambah alkali. Cadangkan larutan X dan larutan Y. So, larutan X, kita boleh guna asid etanoik. Jangan guna asid kuat. Guna asid lemah. Larutan Y, boleh guna larutan amonia. Guna alkali lemah. Terangkan perbezaan kedua-dua set. Kenapa menggumpal? Kenapa tidak menggumpal? Okey. Ion hidrogen daripada asid hidrogen daripada asid etanoik menetralkan menetralkan cas negatif pada membran protein. Manakala, cikgu buat pendek je lah sebab dia markah je. Manakala ion hidroksida daripada larutan amonia menetralkan ion hidrogen daripada asid. Daripada bakteria teruslah. Daripada bakteria. Lepas tu, membran protein kekal bercas negatif dan saling tolak menolak. Atau mak dah. Okey. Raja 9 menunjukkan polimer sintetik yang banyak digunakan dalam kehidupan seharian. Gambar apa ni tak nampak ni? Polimer sintetik banyak digunakan kerana murah, senang dibentuk dan mudah diwarnakan. Tapi penggunaan polimer sintetik secara meluas ini telah menimbulkan pencemaran alam sekitar. Apakah yang dimaksudkan dengan polimer? Namakan polimer dan Raja 1. Waktu ni tak nampak lah. Gambar apa ni? Botol ni. Botol plastik kot. Air dah ni kot. Okay, so maksud polimer. Polimer ialah molekul yang berantai
panjang yang terhasil daripada pencantuman banyak ulangan unit asas. Okey, lepas tu dia tanya namakan polimer dalam masuk ni polietena, bekas plastik polietena. Namakan dua contoh polimer sintetik lain dan kegunaannya, tulis persamaan kimia bagi polimer yang dipilih. Tulis persamaan kimia. Contoh dua polimer sintetik yang lain dan kegunaan dia. Contoh polimer sintetik. Okey. Lepas tu, namakan dua contoh polimer sintetik dan kegunaan. Tulis persamaan kimia bagi polimer dipilih. Pilih polimer sintetik ada neoprena. Lepas tu, dan kegunaan dia. Cuba je lah. Kita kena tengok buku teks ni nak tulis persamaan kimia. Sekejap. Kita tulis dulu yang apa. Tengok mana buku teks ni. Polimer sintetik. Sebab dalam tu dia tak ada persamaan kimia. Sekejap kita tengok dulu. Keras, tahan haba, kenyal, berapa-apa. Okey, kegunaan. Ni. Neoprena. Ada ke persamaan kimia? Tak ada pun. Dalam buku teks. Oh, dia polimer elastomer dah. So, kita ambil lah polimer elastomer. Polimer elastomer. Sekejap. Untuk polimer sintetik yang lain. Polimer sintetik. Okay. Dan kegunaan dia. Ini polietena kan? Okay, so kita pilih. Kalau yang neoprena ni tak boleh buat sebab kita tak ada formula struktur. Dia cari yang lain. Yang polimer. Nak tulis persamaan kimia ni yang susah ni. Takkan tak macam pelik pula. Dia minta tulis persamaan kimia. Polimer yang dipilih. Kalau polietena tu senang. Atau polisterena je. Polimer sintetik. Kalau PVC, ini soalan negeri mana ni? Cikgu tengok jawapannya, faham. Ada, cikgu tak ada pula skema faham.
Reset Pahang 2025. Nombor 9. Lain bukan soalan ni. Oh, nombor berapa ni? Nombor 9. Bukan. Set 1. Dia jawab nama dengan dia punya ciri tu boleh, tapi tulis persamaan kimia polimer sintetik tu tak ada dalam silibus kita. Yang tulis persamaan kimia tu adalah polimer elastomer yang biasa je lah, bukan daripada sintetik tu. Cikgu nak tengok soalan ni. Kimia dia 2025. Perdesaan Melaka, Kedah, Perlis, Perak, SDP, Malaysia, Terengganu.
Dia ambil yang biasa je awak. Maksudnya kat sini polimer sintetik yang lain dia beri tu bukanlah polimer sintetik yang yang SBR yang disenaraikan tu, sebab tu tak ada. So boleh je ambil polipropena, PVC. Okey. So itu memang boleh tulis. Okey, so kita ambil, awak jangan ambil daripada nota yang contoh-contoh polimer sintetik yang susah tu. Macam neoprena semua tu, sebab kita tak akan dapat tulis dia punya persamaan kimia. Jadi kita pilih yang biasa je. Yang kita pernah bincang tadi, kita boleh pilih polipropena tadi. Kan yang kita buat yang ada CH3 ataupun polistirena yang ada hexagon tadi. Okey? Tu mudahlah. Sebab tu cikgu rasa macam tak logik je. Kalau nak tulis jawapan neoprena semua tu, sebab tak ada formula kimia yang khusus lah untuk peringkat form 5. So kita pilih je yang tadi polyisoprena pula. Polistirena. Jadi polistirena ni kita buat dalam kegunaan dia untuk pembungkus makanan. Ni pembungkus ataupun bekas makanan. Pembungkus ataupun bekas makanan. Okey, lepas tu boleh pilih lagi PVC. PVC tu polychloroethena. Guna dia adalah sebagai pipe air ataupun penebat elektrik. Okey, so yang ni senang lah. Nak buat dia punya persamaan kimia. Kalau polistirena tu, okey, yang ada hexagon tu. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu C. Ikatan ganda 2, C. Lepas tu CH. Di sini H. Lepas tu ini H. M kat sini, arrow. Lepas tu ikatan ganda 2 tu putus. Hexagon. Berlenggang panjang. N. H. 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 Lepas tu kalau untuk polychloroethena, kita letak chloroethena dulu. C, double bond C. Lepas tu kita letak ada klorin. H. Letak yang Cl1. N. Arrow. Ikatan ganda 2 dah putus. Tangan panjang. N. H. Cl. Okay, nyatakan bagaimana polimer sintetik boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar dan cadangkan cara untuk mengurangkan pencemaran disebabkan polimer sintetik itu. Okey, so bagaimana polimer boleh menyebabkan pencemaran? Polimer sintetik tidak mudah terbiodegradasi. Okey, so cadangkan cara untuk mengurangkan pencemaran kita semula. Inilah yang mula kaedah kita semula.
Okey, 9.2 menunjukkan dan 3 bahan diperbuat daripada getah sintetik yang berbeza. Bahan X. Gambar apa ni hitam ni? Oh, pam minyak. Y, apa ni? Alat memasak ni. Cutlery. Alat-alat untuk apa? Masak. Bahan Z, tayar. Apakah jenis getah sintetik digunakan untuk buat bahan X, Y dan Z? So, ingat jenis tu ada 3. So, ada 3. Kalau Z tu elastomer lah kan, yang jenis kenyal. Okay, X, Y, Z. Z yang jenis elastomer. Ni gambar. Okey, kalau yang Y tu, yang ni yang getah apa ni? Aku pun tak faham. Yang tempat isi minyak. Kena gambar enjin. Boleh dia acu semula. Bila yang ni, yang gambar cutlery tu, PVC. Oh, getah ke? Getah PVC tu ke? Untuk salurkan apa? Gas tu kot. So, yang ni kita pilih termoplastik lah. Yang ni kita termoset. Ya ke? Salah. Yang ni jenis yang polimer sintetik tu. Bukan. Okay, yang ni ialah yang neoprena tu. Neoprena tali sawak getah petrol lah. Buat getah untuk isi petrol. So ni neoprena. Lepas tu yang kedua tu getah silikon. Okay, yang Z adalah tayar SPR tu lah. Styrena butadiena. Styrena butadiena. Nyatakan sifat istimewa getah-getah sintetik. Okay, sifat istimewa dia adalah keras, kenyal, penebat aba. Keras dan kenyal. Pilih satu cukup. Bagi setiap getah sintetik. Oh, nak setiap satu. Ada. Patutnya kita buat jadual tadi kan. Tak baca betul-betul. Tulis sini je lah. Koma. Kalau neoprena, tahan haba yang tinggi. Patutnya buat jadual tadi. Okey, getah silikon tahan lenak apa ni? Getah silikon bersifat lengai. Ataupun tahan haba yang tinggi, boleh. SBR, Styrena butadiena, tahan lelasan. Tahan pelelasan. Okey, so 6 markah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempat ke habis ni? Okey, bahan Z memainkan peranan penting dalam pembuatan kereta. Pelupusan bahan Z secara tidak lestari akan menyebabkan kesan terhadap alam sekitar. Nyatakan 2 kaedah dan terangkan bagaimana kaedah itu dapat mengurangkan masalah tersebut. 4 markah. Bahan Z. Bahan Z apa? Oh ni. Styrena butadiena SBR.
tayar. Dua kaedah dan terangkan bagaimana kaedah itu dapat mengurangkan masalah. So, apa kita boleh buat terhadap bahan Z tu. So, kita boleh, dia nak berapa? Dua kaedah. Satu, kita boleh guna kaedah kita semula. Okey, kita semula dan terangkan. Mengurangkan sisa buangan. Bila kita semula dah ia dapat mengurangkan sisa buangan lah. Bila kita semula kita dapat mengurangkan sisa buangan. Okey, lepas tu kaedah yang kedua, kita boleh guna semula, reuse. Menggunakan semula. Okey. Fahamkan konsep kita semula kan? Kita semula ni maksudnya gunakan tayar untuk buat produk lain. Kalau reuse maksudnya guna semula ni bahan yang sama tapi guna lagi sekali. So dapat mengurangkan penghasilan, dapat mengurangkan penghasilan tayar baru. Tayar ataupun getah baru. Maksudnya kita tak payah hasilkan sebab kita reuse. Kan? Tayar tu kita guna. Maksudnya kita ubah sesuai dia punya bunga tu, tambahkan bunga. Tayar macam tu. Tayar tu dah lelas kan? Dah dia bunga tak ada, kita boleh buat balik bunga tu. So itu maksud reuse. Kalau kita ni, kita guna tayar tapi untuk kegunaan lain. Buat basuh bunga ke, itu maksudnya kita semula. Okey. Okay, next. Darjah 3 menunjukkan gunaan seni getah sintetik dalam kehidupan seharian. Okey, yang ni, neoprena ni. Ingatlah. Guna untuk apa? Untuk getah petrol. Jenis polimer getah sintetik. Okey, jadi jawapan dia adalah neoprena kan? Asal tak? Kenapa tak boleh nak tulis ni? Neoprena. Namakan getah sintetik A. Namakan pula. Jenis polimer. Namakan getah sintetik. Jenis polimer je salah. Jenis kita jawab elastomer. Jenis elastomer, namakan getah dia neoprena. Darjah 4 menunjukkan dua monomer terlibat dalam pembentukan polimer A. Okey, so dia etanadiol dengan asid terephthalic. Namakan polimer A. Tak sama ke? Namakan getah sintetik A neoprena. Namakan polimer A. Polimer A. Sambungan dia. Namakan polimer A. Cikgu kau pilih lagi ni sintetik A dan cikgu guna getah sintetik. Guna getah sintetik A. Nama getah sintetik A. Neoprena. Dua monomer dalam pembentukan polimer A.
So, dia daripada etanadiol. Ni etanadiol. Dia ada OH. Ini pun ada. Ini COOH. Oh. So, polimer A adalah ni. OH dan COH. Apa dah? Terilena. Ingat tak buat tadi? Terilena. Getah kaedah polimeran kondensasi. Ini. Ni. 1,2 etanadiol dengan ni adalah terilena. Looking formula struktur polimer A. So, gabung. Okey, gabung. Satu keluarkan A, satu keluarkan OH. Okey, kena buat O panjang kat situ. COOH. Keluarkan OH kat H dengan OH kat tengah. Okey. Ni panjang. O, C, H. H, H. Lepas tu O. Lepas tu sambung dengan yang sebelah dia. Ni sebenarnya C awak ni. Salah ni. C. Double bond O. Lepas tu ada hexagon ni. Okey. Sambung. C. Double bond O. Lepas tu panjang N. Nak tutup guna bracket ke? Buat bracket lah. Sekejap cikgu padan sini. Ini kita buat N. Okey. Ini polimer A. So inilah sekejap. Okey ni. Okey, mikroplastik terhasil semasa proses penguraian sisa plastik. Okey, kajian menunjukkan penemuan termoplastik di dalam awan dan di bahagian paling dalam di lautan. Ini menunjukkan bahawa tahap pencemaran mikroplastik dalam ekosistem semakin meningkat. Cadangkan dua kaedah yang boleh dilakukan bagi menghalau peningkatan pencemaran mikroplastik ini. Okey, so kita boleh guna contoh kan dari straw tadi kan. So kita boleh guna kaedah dia boleh sama lah, boleh guna kita semula ataupun kita guna penyeduh minuman menggunakan kertas. Ataupun tidak mengamalkan kempen tidak menggunakan penyeduh minuman. Apa-apa jawapan dia boleh diterima. Okey. Kelas. Pelajar 1 menunjukkan produk-produk yang dihasilkan menggunakan getah sintetik dan getah asli. Okey, so getah sintetik getah sintetik ni rubber. Nyatakan satu ciri
getah sintetik dan satu ciri getah asli. So, getah sintetik dia tidak mudah teroksida. Ataupun awak boleh tulis tahan terhadap haba. Getah asli boleh tulis kenyal ataupun lembut. Nyatakan nama bagi polimer getah asli. A. Polyisoprena. Belakang raja 1, apakah getah sintetik X? Getah sintetik X adalah ini nak buat getah sintetik X ini yang nak buat cutlery. Apa tadi? Bukan makanan. Poli apa? Contoh polietena, poliacis muda yang ni. Melamin ataupun bakelit. Dia nak jenis polimer ke dia nak apa? Getah. Apakah getah sintetik X? Getah sintetik X. Yang untuk buat bekas ini. Kedak sarung tangan. Alat masak. Getah silikon. Getah silikon. Nyatakan nama bahan untuk meningkatkan ciri-ciri getah asli supaya ia mempunyai kualiti yang lebih baik dan tahan lebih lama. Namakan proses pemvulkanan. Dan okay, dah. Habis. Yang lagi ke? 46. Oh, ni dah. Ni dah masuk tajuk yang apa? Tajuk yang ke-6. Okay, so cikgu berhenti sini. Nanti cikgu hantar video hari ni ya. Okay. Kejap. Cikgu nak ambil gambar untuk yang hadir hari ni. Berapa orang? 1,